Satu lagi hebat, Transformer TF03 Decepticon. Hari tu kita dah tengok version Bumblebee dan hari ni kita tengok version Decepticon. Alright, so jom kita keluarkan dia. Okay, package dia sama macam Bumblebee guys. Dalam ni dia ada satu user manual dan juga satu USB cable. Dan itulah dia guys, warna purple. Lawa, seriously lawa guys. Okay, so jom kita test buka. Uish, korang tengok tu. Lampu dia masih lagi warna biru Dan jom kita compare, kita pair dengan Bumblebee sebelum ni yang kita buka. Okay, lampu dia sama-sama warna biru. Cuma untuk yang ni, color hebat dia adalah warna purple. Okey, dari segi design, yang ni warna hitam, ni warna kuning dan dekat bahagian belakang nampaknya macam sama je kecuali tulisan dia. Alright guys, korang tengoklah hebat dia tu. Memang lawa gila. Dan aku dah pun test dia punya kualiti dia sama macam hebat Bumblebee. So kalau korang nak tengok review penuh, korang check out dekat video Bumblebee dekat bahagian bawah ni. So pakai ni memang nice gila, memang fit dekat telinga, memang sedap nak buat dengar lagu, boleh buat main game dan juga boleh buat call. Yang penting call dia kuat, jelas dan tak ada noise. Power gila babe. So guys, check out dekat beg kuning di bawah.